Khabar dari Sepanyol kata JDT tengah intai bekas jurulatih Watford, Xisco Moss, untuk jadi head coach baru. Hal bukan calang-calang ni geng, dia ni pernah bawa Watford naik ke EPL musim 2020-21 dengan 18 kemenangan dari 27 game, bukan kerja mudah tu. Xisco juga pernah main untuk Valencia, menang La Liga lagi beb. Lepas bersara, dia kendalikan kelab macam Dinamo Tbilisi, Huesca, Anorthosis dan baru-baru ni Sheffield Wednesday. Gaya dia lebih kepada bola moden, serangan pantas, pressing tinggi, memang ngam dengan DNA JDT. Kalau betul dia jadi jurulatih JDT, nampak macam satu langkah serius nak pergi jauh dalam AFC Champions League. Sama-sama kita tunggu, tapi kalau jadi, musim depan confirm makin panas. Nama pasukan Johor Darul Tazim, JDT, kini jadi bualan di Sepanyol apabila dikabarkan bakal menentang Valencia Mestalla dalam aksi pramusim. Kelab milik DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor sebelum ini dimaklumkan dalam perancangan untuk mengatur aksi pramusim di Arab Saudi menjelang musim baharu. Walau bagaimanapun, menurut laporan terbaru dari media Sepanyol, Relevo, satu aksi persahabatan antara JDT dan Valencia Mestalla yang dijangka akan diadakan di Sepanyol. Aksi ini dijangka tercapai hasil hubungan akrab yang terjalin antara DYAM Tunku Mahkota Ismail serta Peter Lim, pemilik Valencia CF, yang telah lama menjalin kerjasama erat dalam pelbagai aspek. Foto, DYAM Tunku Mahkota Ismail, bersama Peter Lim dan Kiat Lim serta hantaran media sosial dengan logo Valencia CF. Spekulasi susulan semua peristiwa yang disebut itu memang tidak sedikit, tetapi realitinya sehingga hari ini semuanya hanya membawa kepada satu perkara. Orang besi Villarreal, Logan Costa berpotensi memberi cabaran kepada barisan serangan Harimau Malaya. Ini selepas Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, mengumumkan dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Capir Verdir pada 29 Mei dan 3 Jun ini. Aksi pada 29 Mei di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras merupakan aksi persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1. Aksi kedua pula merupakan aksi tertutup bagi kedua-dua pasukan. Nama Costa dijangka menjadi tumpuan kerana bek tengah itu merupakan tonggak utama kelab La Liga itu. Musim 2024-25 menyaksikan beliau merekodkan 30 penampilan dan 2 gol bersama pasukan yang diberi jolokan The Yellow Submarine itu. Prestasi mantap yang dipamerkan Costa membantu Villarreal menduduki tempat kelima Liga ketika ini. Pasukan itu berpotensi meraih tempat keempat dan memberi cabaran kepada Athletic Bilbao.